Okay guys, so untuk games coin jump ni memang legit membayar tau. So korang tengok kat sini, withdrawal history Nisa baru 50 sen sebab Nisa jarang sikit main dekat games ni. Tapi apa yang Nisa boleh bagi tahu dekat korang, games ni dia memang sangat-sangat best and sangat addictive. So korang just main lompat-lompat je pun sebenarnya. Tapi, okay, so macam contoh sekarang ni, Nisa dapat RM34 coins ni. Korang boleh tekan je button claim now. Sebab satu kelemahan daripada games ni adalah dia terlalu banyak sangat iklan lah. Tapi games dia best and satu lagi dia memang legit membayar lah. Cumanya dia memang banyak sangat iklan. So kalau lepas korang main tu macam a few games, so dia akan ada iklan lagi. So itu adalah satu kelemahan dia lah. Okay, sorry guys, tadi ni saya terback. So games dia kan, contoh macam 1 jam, korang kena estimate tau berapa lama korang nak tekan. Korang tengok sini, tekan je button play again. So korang kena estimate lah, korang kena landing betul-betul dekat tengah ke macam mana untuk korang proceed ke next. Okay, so jangan tekan terlalu lama dan jangan terlalu ni lah. So lagi banyak korang jump, korang akan dapat chest box ni. So kalau dah full yang kat sini, korang boleh unlock dia. So macam ni dekat dah terback. So macam tu lah. So macam ni korang boleh tengok, kita kena tengok iklan lagi. Okay, so macam mana cara untuk kita nak withdraw kan. So bila dah tengok banyak-banyak iklan, nanti korang akan dapat coins tu. So coins tu, kalau boleh nampak dekat atas ni adalah coins dan ni adalah cash hijau. So yang kita nak withdraw adalah duit hijau ni tau. So coins ni nanti dia akan convert kepada duit hijau. So kita pergi tengok dekat duit hijau. So dekat sini, korang boleh pilih amount lah. Boleh withdraw RM2, RM4 sehinggalah RM120. Macam mana nak dapatkan duit hijau daripada coins ni? Korang boleh tengok kat sini. Korang boleh convert lah berapa coins ni kepada duit hijau. Sebagai contoh, kalau RM200, korang boleh dapat RM3 duit hijau. So macam 2,000 coins boleh dapat RM31. 20,000 coins dapat RM323. So apa yang Nisa nak bagi tahu kat sini, dia punya games memang legit. Cuma kelemahan dia memang dia banyak sangat iklan lah. Tapi kalau korang nak cuba, korang boleh try sendiri sebab games ni memang sangat-sangat best and dia addictive lah main. So kalau lepas korang mati tu, korang nak main lagi. So kalau korang berminat untuk cuba, link semua Nisa dah letak kat bawah ni, and then boleh masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat screen tu untuk korang dapat RM25 coins secara percuma. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.